memperbodohkan rakyat. Sebab itu rakyat kena bangkit, pertahankan hak mereka dan tentukan Malaysia ini gagah sebagai satu negara. Akta pembangunan bandar ni, tengok Petaling Jaya ya. Tengok Bandar Tun Razak, flat siap tahun 60-an, satu bilik mandi tandas, keluarga, anak 6. Tahun bila? 60-an. Sekarang 2025. So nak ingat, saya biar nak tengok orang macam tu. Kebanyakannya Melayu situ, ada India sikit, ada Cina sikit, majoriti Melayu. Duduk dalam begitu di bandar. Duduk mana? Kuala Lumpur. Wah. Kalau ada Sentul pun di mana? Sentul. Mana Sentul hari aneh? Ini Sentul flat, ini one room, one toilet. Jadi mau hidup macam mana? Anak una rendam, una nala anji. Jadi kita harus fikir, apakah nak biarkan setelah merdeka sekian lama, catatan pertumbuhan 51%, pelaburan baru 100 bilion, kemudian rumah macam tu. Jadi kita kena cari jalan. Tak ada undang-undang ni tak boleh buat. Susah. Nak dapat semua yang duduk situ sign setuju. Jadi sekarang kita kata 80% setuju, kita jalan lah. Dan yang 20% tu bukan kita nafikan, kita bagi rumah. Dulu 1 bilik, sekarang 3 bilik. Dulu 1 bilik mandi, sekarang 2. Itu syaratnya. Kalau dulu tanah Rizab Melayu, sekarang kekal Rizab Melayu. Kalau dulu tanah-tanah ikutlah strata title apa pun, kekal, tak ada ubah. Jadi yang nak bantah, Melayu sekarang terancam, orang Melayu habis tanah-tanah. Apa punya politik ni? Bagaimana lagi nak tolong saudara? Rakan-rakan ramai yang dulu kita reformasi, tolong rakyat, mustad'afin. Sekarang kita ada kuasa, tolonglah. Nak tolong orang ini, guna kuasa mereka, guna soal Melayu, soal Islam, halang usaha membela nasib Melayu dan nasib orang miskin. Sebab tu saya bagi tahu seorang Presiden, saya tak peduli. Ya, Perdana Menteri kena reserve sikit, tapi kalau mari begini, saya kata, kamu nak turun di Kuala Lumpur, nak lawan undang-undang, nak bela nasib miskin, saya akan kepalai perhimpunan untuk jawab mereka dan lawan pertahankan hak rakyat.